beradab. Itu je. Awak ni kan asyik nak cari salah saya. Ini tak kena, tu tak kena, ni salah, tu salah. Semualah. Ni, nak jalan balik menapak ke hotel ni pun punyalah jauh. Kaki saya ni dah lah tengah pegel-pegel daripada sa'i tu tadi kena jalan jauh. Apalah sangat kaki sakit tu. Kalau nak dibandingkan dengan kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail, dulu mana ada aircon, kipas. Batu pun, bukan macam sekarang batu sini. Apalah sangat. Tu sikit dah mengut. Macam ni kan? Ya. Pukul berapa dia ni? Kau rasa? Sana ke aku rasa tengah hari. Tadi dan tadi dah sampai kat ni dah. Video dapat ke? Dah tengok dia. Dapat ke? Cuba je lah. Baik ada orang call tau. Kalau tak saya ada karate awak kat sini. Mama. Assalamualaikum. Kasih. Mama ni. Kasih. Assalamualaikum. Mama ni. Mama dekat rumah Hantiah ni. Waalaikumsalam, Mama. Sorry, Kasih tak call balik tadi sebab Kasih tengah concentrate. Kasih baru habis umrah pertama Kasih. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Kasih pergi dengan siapa nak? Dengan siapa lagi, Mama? Dengan hero Malaya Mama ni lah. Tahu pun senyum. Mama, tapi kan Kasih punya hotel kat sini jauh sangat. Kenapa Mama pilih hotel yang jauh macam tu? Kenapa tak pilih hotel yang ni, Yang depan-depan ni? Kan best. Tak payah nak jalan jauh, senang nak buat ibadah. Kasih, jangan nak buat hal tau. Dengar cakap Jazlan tu tau. Mama dekat rumah. Jazlan mana? Jazlan, Mama nak cakap dengan dia. Mana? Panggil. Mama nak cakap. Assalamualaikum, Aunty. Umi pun ada? Assalamualaikum, Jaz. Jaz, terima kasih banyak-banyak tau. Tolong tengokkan Kasih. Sebab anak Aunty tu tak biasa jalan seorang-seorang. Ayolah, insyaAllah, Aunty. Pertama kali pergi luar negara tu. Ni, Jaz bagilah amalan-amalan dekat Kasih tu, Boleh amalkan ke, ya? Betul sangat tu. Ni Jaz, Aunty nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab tolong dari kat sana. Lepas tu kan kalau rasa macam payah sangat, tak apa. Jaz anggap je buatlah makasih tu macam kekasih Jaz, macam tu. Iyalah, baiklah, insyaAllah, Aunty. Apa Mama ni? Ya, tolong tengok-tengokkan dia kat sana, ya.